Ini peringatan supaya tidak berbangga-bangga. Dan ada juga peringatan dalam ayat ni juga memberitahu bahawa pada ayat, kita tengok pada ayat yang seterusnya, ayat ke-51. Tadi ayat ke-50 tadi last kali dihimpunkan kan. Okey. Satu lagi kita belajar adalah kena tengok tidak semestinya apa yang dilakukan oleh atuk nenek kita terdahulu maka kita perlu teruskan pada generasi yang selepas itu. Bukan semua kita perlu ambil. Sebab tu ada ilmu dan sekarang ni exposure ilmunya semakin luas. Jadi kita kena tengok ada tak amalan-amalan tertentu yang sebenarnya dia tak necessary pun untuk kita teruskan. Dan dia boleh takut-takut terjatuh pada amalan-amalan yang syirik. Ni orang tu buat, saya teruskan je. So kena tengok, tak semestinya apa orang tua buat, nenek moyang kita buat tu tak semuanya betul. Dia beza orang yang tahu dan buat dengan orang yang tak tahu dan dia buat. Mana yang lebih berat dosanya? Orang yang tahu tapi dia buat berbanding orang yang tak tahu tapi dia buat. Okey.